Seorang remaja lelaki 14 tahun ditahan selepas didapati siasatan mendapati kakaknya berusia 16 tahun membuang bayi baharu dilahirkan. Penemuan bayi di sebuah rumah di Kampung Alur Lintang, Kampung Raja Besut, Terengganu pada Ahad membongkar kes sumbang mahram dua beradik terbabit. Pemangku Ketua Polis Daerah Besut, Deputi Superintendent Mat Sani Mat Saleh berkata, hasil siasatan mendapati bayi berkenaan adalah hasil hubungan terlarang yang dilahirkan secara rahsia. Bayi malang itu dilaporkan telah dibuang oleh suspek sebelum ditemui oleh salah seorang penghuni rumah di situ. Polis kemudian mendapat perintah mahkamah menahan reman remaja lelaki berkenaan sehingga 7 hari bermulai Isnin bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 317 Kanun Kesiksaan berkaitan dengan kesalahan membuang bayi yang boleh membawa hukuman penjara sehingga 7 tahun. Siasatan turut dijalankan di bawah Seksyen 376B Kanun Kesiksaan kerana perbuatan sumbang mahram yang membawa hukuman penjara antara 6 hingga 20 tahun serta sebatan. Pada Ahad tular di media sosial penemuan seorang bayi dan difahamkan bayi tersebut telah dibawa ke Hospital Besut untuk rawatan dan tindakan lanjut.